Tandas. Okey. Kemah kita. Kemah Bushra. Sini jalan ke depan sikit. Ada khemah. Khemah. Ini toilet. Tandas. Okey. Tandas dua tingkat. Okey. Ni Dorotomia, bisa tandas wanita. Aish. Tu yang wheelchair sini ya. Wheelchair boleh masuk sini. Toilet. Okey, besar. Wheelchair boleh masuk sini. Okey. Mana? Atas. Duduk. Ni untuk biasa je dekat kasar. Okey, tengok fasiliti yang baru. Masya-Allah. So, Toilet. banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18 pintu je. 14 pintu semua. Yang ini tandas saja. Ini tandas saja. Okey. Tandas pun bagus. Bagus sangat. InsyaAllah jemaah yang pertama guna. Jadi ada tandas cangkung. Jadi tandas cangkung sekali dengan mandi. Shower Dengan dengan tandas cangkung. Okey. Semua boleh mandi Tandas cangkung mandi. Okey. Lepas tu dah ada ni untuk brill. Kan. Okey. Tempat wuduk. Okey, jemaah tempat wuduk wanita. Tandas dan juga tempat mandi lah, sama je. Baru. Okey. Selesa. Kiri kanan. Ada sangat selesa. Ada cermin, nak bersiap, nak bermakeup sini. Kuas. Terbawah. Atas, inside sebelah. Perempuan juga. Tapi tak pasti nak jadi perempuan. Tengok pintu. Nasi lelaki kot. Pintu? Belakang. Tak ada. Oh, tak ada sign ni. So, sana perempuan, sini lelaki dah kot. Sebab ni dah ada pemisah tangga kat sini. Sinki, semua ada. Basuh muka. Kat sini pun boleh ambil, kat sini pun boleh ambil wuduk juga. Kan ni? Basuh kaki. Itu. Ni tempat duduk biasalah, duduk. Berdiri pun boleh. Ni toilet semua ada sini.